Assalamualaikum semua, bertemu lagi kita. Untuk video kali ini, saya akan kongsikan cara mudah melanggan Khairat Plus melalui website pewarisan.my. Pertama sekali, boleh Google pewarisan.my untuk masuk ke laman web pewarisan ataupun klik sahaja link yang kami sediakan. Lepas laman web keluar, anda cuma perlu slide ke bawah, cari Khairat Plus dan tekan je butang dapatkan Khairat Plus. Kemudian, pop-up akan muncul, tekan je mula sekarang. Anda boleh baca dulu penerangan kenapa penting untuk melanggan khairat kami dan bila dah faham, tekan teruskan. Seterusnya, pilih pakej Khairat Plus ikut umur anda. Pakej ada dari A sampai E, pilih yang paling sesuai untuk anda. Lepas dah pilih, tekan je butang teruskan. Lepas tu, isi form yang telah disediakan seperti nama, IC, nombor phone, email dan diskaun kod jika ada. Dah isi form, tekan butang buat pembayaran online. Lepas tekan buat pembayaran online, butiran khairat yang anda nak langgan akan keluar. Pilih kaedah pembayaran, jenis akaun dan bank, kemudian tick I agree dan tekan file proceed. Alia berharap penerangan ini dapat membantu memahami cara melanggan Khairat Plus. Semoga kita berjumpa lagi di masa akan datang.